Assalamualaikum guys, and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Anik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, di hadapan anda sekarang ni adalah QJ Moto ATX 250X. So untuk motor ni dia terbagi kepada dua variant. Satu adalah ATX 250 sahaja dan satu lagi ATX 250X. Dan antara kedua-dua variant ni pun dia ada 3 perbezaan. Tapi tak apa, sekejap lagi dalam video review sekejap lagi saya akan beritahu kat hampa secara detail lah apakah perbezaan antara ATX 250 dan juga ATX 250X. Jadi kalau hampa nak tahu apa yang menarik pasal motor ni, jom saya tunjuk kat hampa. Let's go! Okey guys, jadi di hadapan anda sekarang ni adalah sebuah skuter adventure 250cc keluaran daripada QJ Moto, iaitu QJ Moto ATX 250X. Apa-apa pun macam biasa, jom kita walk around sikit. Kita walk around dulu dengan motor ni. Okey, kita share sikit design dia macam mana. Bagi saya setakat ni tengok memang design dia boleh dikatakan agak lawa. Okay, memang moden. Dan so far tak ada lah orang kata sebarang rupa yang pelik-pelik ke apa, memang tak ada. Okay, jadi first kali macam biasa kita akan tengok dia punya spek enjin dulu. Enjin dia bersesaran 249cc, 4 stroke, 1 silinder, 4 valve, single overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection dan juga liquid cool. Enjin dia pula mampu untuk menghasilkan 25.5 horsepower pada 8000 rpm dan juga 24.5 Nm of torque pada 6500 rpm. Macam inilah rupa dia dari pandangan atas. Okey, ni dia punya handlebar, lepas tu side mirror apa semua. Alright. Dan macam boleh nampak, motor ni dia menggunakan sistem keyless. Okey, jadi bila pakai keyless, of course lah pakai dapat sekali dengan dia punya remote. Okey, so ni remote dia dan dia ada 3 button kat sini. Jadi jom kita try test tengok. Okey, button yang pertama ni adalah parking light. Parking light ni function dia adalah untuk memudahkan hampa nak cari motor ni di kawasan parking lah, especially di pada waktu malam ataupun di tempat-tempat yang gelap. Okey, jadi hampa cuma perlu tekan je button atas ni. Nampak dia akan menyala lampu sebanyak 5 kali. Okey, untuk memudahkan hampa cari motor ni lah. Tapi dia tak ada bunyi apa, dia cuma menyala lampu sahaja. Okey, button yang kedua, button tengah ni untuk hampa nak unlock motor ni. Okey, hampa tekan je button ni. Dia akan unlock hampa punya keyless system dan hampa boleh direct pusing switch ni lah. Okey, lepas tu panel meter pun menyala. Hampa boleh start macam biasalah. Kalau tidak kan hampa nak kena tekan dulu lepas tu baru pusing kan. Jadi ni untuk memudahkan hampa ataupun mempercepatkan proses tu lah. Okey, button yang ketiga ni pula adalah untuk hampa nak buka seat. Okey, hampa tekan button bawah ni, button yang ketiga ni. Okey, seat pun dah boleh buka. Okey. Alright, kita tutup balik. Lepas tu, kalau hampa pusing remote keyless ni ke belakang, nampak dia ada macam satu button ni. So, kalau hampa tekan ni, hampa boleh cabut kunci. Kunci ni function dia adalah untuk hampa nak buka seat secara manual. In case kalau bateri hampa kong ataupun keyless hampa ada sebarang masalah. Cara dia hampa buka je cover ni. Lepas tu masukkan kunci dekat dalam lubang ni. Lepas tu pusing je ke kanan. Seat pun dah boleh buka. Ok, so macam biasa hampa kena pastikan remote ni ada dekat dengan motor, baru dia boleh detect, baru boleh start lah. Ok, kita simpan dulu remote ni. Dan cara nak start dia, hampa tekan button keyless ni sekali. Pusing ke kanan 2 step. 1, 2. Ok, panel meter pun akan menyala. Alright. Dan kalau untuk skuter macam biasa, kalau hampa nak start, hampa perlu tarik brake, lepas tu baru tekan ignition switch ataupun starter. Macam saya, sebab saya seorang, saya akan try guna brake depan lah. Ok, tarik brake, lepas tu tekan ignition switch ataupun starter. Ok, enjin pun dah hidup.
So, untuk kita nak dengar bunyi dia dengan lebih jelas, dengan lebih detail, kita akan test dekat luar studio. Macam inilah bunyi dia bila dalam keadaan idle. Ni pula bunyi dari bahagian exhaust ataupun muffler. Kita cuba rem sikit. Tarik sikit. Alright. Enjin dia saya terpaksa biar on dulu supaya mudah untuk saya nak demo dia punya switch lampu semua kat hampa. Okay, so first kali ni dia punya switch lampu lah. Macam sekarang ni tengah lampu low beam. Okay, kalau kita tolak ke depan ni, dia akan jadi high beam. Nampak? Low beam, high beam. Okay, lepas tu kalau hampa tekan ni, dia akan jadi passing light. Nampak? Okay, passing light untuk nak alert lah kenderaan dekat depan. Lepas tu ni ada button enter dengan select. Yang ni untuk apa nak control hampa punya pedometer. Yang ni saya akan go through dengan hampa lah dengan lebih detail. Ni dia punya signal. Okay, signal kiri. Okay, signal kanan. Alright. Lepas tu dekat sini ada button horn. Okay, memang kuat. Dekat sini ada lampu untuk spotlight. Nampak tu? Okay, yang ni saya on, ni saya off. Tapi kalau waktu malam akan nampak dengan lebih ketara lah. Seterusnya dekat sini ada killer switch dan juga ignition switch, dia sekalikan. Dan yang terakhir adalah hazel light switch ataupun double signal. Okay, so ni kita tutup balik. Kita matikan enjin. Dan kita akan tengok dia punya panel meter pula. Untuk panel meter dia pakai jenis TFT LCD full color yang bersaiz 5 inci. So dekat sini apa boleh tengok dia punya display, dia dah tunjuk ni lah speedometer, time, RPM. Okay, kiri kanan sama RPM. Lepas tu ada fuel gauge, odometer dan juga temperature dan beberapa indikator yang lain lah. Okay, lepas tu kat sini ada button ni lah, enter dengan select. Kalau kita tekan button select ni dulu, kalau kita tekan sekali, dia akan ubah dekat bahagian odometer tu. Nampak tengok nampak? Trip 1, trip 2, lepas tu dia back to odometer. Kalau hampa tekan dan hold button ni lama-lama, dia akan tukar unit. Nampak tu? Okay, MPH tadi kmh, ni dia tukar kepada MPH ataupun miles per hour. So hampa tekan dan hold je button select tu lama-lama untuk tukar balik kepada kmh. Okay, nampak? Then kalau kita tekan dan hold button enter ni pula lama-lama, nampak tu dia akan bagi QR code ni. So kalau hampa scan QR code ni, dia akan bawa hampa kepada Carbit Ride punya apps. Okay, Carbit Ride punya apps tu function dia adalah untuk hampa screen mirroring dengan phone hampa. Nak buka maps ke apa kan, untuk tujuan navigation, hampa boleh screen mirroring dan hampa boleh tengok maps tu melalui pedometer dekat screen ni saja. Hampa tak payah tengok dekat phone lah. Okay, so kalau hampa nak back balik, tekan dan hold je button enter ni lama-lama. Okay, untuk nak back balik. Okay, lepas tu kalau hampa tekan button enter ni sekali, dia akan masuk kepada main menu. Lepas tu kalau hampa tekan button select ni sekali, untuk dia nak jog lah, untuk nak turun ke bawah. Okay, tekan sekali, okay, dia masuk kan, dia masuk main menu. Lepas tu hampa tekan select untuk nak ke bawah lah. Dia ada macam-macam kat sini. Okay, so jom kita tengok interface. Kalau hampa masuk, dia ada dia punya themes lah ataupun dia punya display. Hampa boleh pilih lah, hampa nak themes yang gelap ke, cerah ke kan. Macam saya set auto ya. Okay, lepas tu ni clock. Okay, clock ni kalau hampa nak ubah value dia, hampa kena tekan button select sekali. Okay, untuk dia ubah value tu. Lepas tu hampa tekan button enter sekali untuk ke kanan. Okay, then kalau hampa nak back terus, hampa tekan dan hold je button enter ni lama-lama. Dia akan keluar terus ya. Okay, saat ni kita back balik. Okay, lepas tu brightness. Okay, brightness macam sekarang ni saya set auto je, tapi hampa boleh adjust lah kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tekan lagi sekali, auto. Macam saya akan set auto je. Lepas tu kat sini pun hampa boleh adjust juga unit dia, kmh ke, mph ke. Okay, lepas tu language, information, mobile bluetooth. Okay, untuk pengetahuan hampa, motor ni dia ada bluetooth connection. Okay, nampak bluetooth connection open. Dan once bila hampa buka bluetooth,
Mula-mula hampa kena pairing dulu lah. Once bila hampa dah pairing dengan motor ni, dia akan sync tau hampa punya konteks tu. Dan kalau kata ada orang call, dia bukan sekadar akan keluar macam orang kata indikator ataupun lampu saja tau, tapi dia akan keluar nama caller tu yang call hampa tu kan. Dia akan keluar nama pemanggil tu macam yang hampa save dalam hampa punya phone. Dia lagi advance sikit lah. Ok guys, bila kita dah buka Bluetooth dan dah connect dengan phone, dia akan keluar indikator tu. Nampak indikator Bluetooth tu? Lepas tu lagi kalau kata ada orang call, dia akan keluar terus nama caller yang call kita tu. 2 seconds later. Nampak tu? Okay, dia bukan sekadar keluar indikator lambang phone ke apa tau, tapi dia siap keluar sekali nama caller yang kita save dekat phone kita. Okay, dan seterusnya ni TPMS. Okay, TPMS ni dia special case sikit. Okay, hampa tengok kat sini kan, dia tunjuk KPA lah kan. Ni untuk apa nak learn. Tapi hampa learn pilih macam mana pun, memang dia akan fail. Okay, depan pun sama, belakang pun sama. Sebab apa? Setelah saya dah double confirm dengan pihak Enforce, dia bagi tahu bahawasanya dengan duka citanya function TPMS ni actually tak ada. Okay, dia tak valid lah. Walaupun kat sini tunjuk ada, tapi sebenarnya dia tak ada. Jadi saya assume benda ni terjadi mungkin disebabkan panometer ni mungkin dia share tau. Maksudnya panometer ni daripada motor lain dan diguna orang kata apa, dia pakai panometer yang sama dekat sini. Cuma function TPMS tu dia, dalam software tu depa tak buang lagi. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah apa yang saya boleh fikir kan. Tapi memang saya dah confirm dengan pihak Enforce. Okay, TPMS tak ada tau. Okay, apa lagi? Last sekali adalah TCS ataupun Traction Control. So kat sini hampa boleh pilih lah sama ada hampa nak disable ataupun hampa nak enable hampa punya Traction Control. Mula-mula bila hampa on dia punya kunci, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan menyala DRL sahaja. Lepas tu kalau kita start engine, barulah dia akan menyala lampu low beam. Cuma dia lambat sikit lah, dia macam delay sikit. So ni dia punya lampu low beam, ni pula dia punya lampu high beam. Okay, low beam, high beam. Lepas tu ni dia punya lampu spotlight. Dan ni pula dia punya lampu signal. Ni pula lampu belakang dia. Kalau kita tekan brake, dia akan jadi macam ni. Tekan, lepas. Tekan, lepas. Lampu dia fully LED. Motor ni juga dilengkapi dengan dashcam di bahagian depan. Mula-mula hampa kena download dulu apps Roadcam. Lepas tu hampa connect dengan smartphone dan hampa boleh download segala footage ataupun video melalui apps tu. Untuk bahagian belakang ni dia tak ada dashcam, tapi kalau hampa nak letak dashcam belakang, dia dah sediakan tapak siap-siap untuk hampa pasang dashcam tu. Brake lever dia adjustable. Total semua ada 4 step lah yang hampa boleh adjust. Okay, dia punya sensitivity dia tu. Okay, then motor ni juga dilengkapi dengan function handbrake. Cara nak guna dia, hampa tarik brake ni, lepas tu yang ni hampa kena tarik ke bawah lah. Nampak sampai dia lock. Okay, tapi kalau contoh hampa duduk ada dekat atas motor kan, hampa tarik brake, yang ni maksudnya hampa kena tolak ke depan lah. Okay, once bila hampa dah guna function handbrake ni, memang dia akan lock tayar belakang hampa tu, memang dia tak boleh bergerak, tak boleh berpusing lah. So handbrake ni hampa boleh guna sewaktu hampa parking di kawasan yang curam, kawasan yang tak sama rata, yang hampa takut motor hampa sliding jatuh ke apa, hampa boleh guna handbrake ni lah. Okay, memang function, jangan risau. Okay, cara nak release dia pun senang je, hampa tarik je brake ni. Okay, settle. Brake lever depan dia ni pun sama juga. Total semua ada 4 lever yang hampa boleh adjust. Cumanya dia tak ada function handbrake lah. Windshield dia ni adjustable, cumanya hampa kena adjust secara manual lah. Cara nak adjust dia, hampa tarik je pemegang kiri dan kanan ni, tarik, lepas tu tolak ke bawah. Ni position yang paling rendah, okay, yang paling bawah lah. Kalau hampa nak bonnet balik pun sama juga. Tarik benda ni, tolak ke atas. Ni position yang paling tinggi. Untuk suspension depan dia menggunakan upside down fork. Brake caliper dia pakai 2 piston dan juga ada single disc. Disc brake dia ni dilengkapi dengan dual channel ABS. Rim depan dia saiz 14 inci, tayar depan dia pula saiz 110/80. Rim belakang dia saiz 13 inci, tayar belakang dia pula saiz 130/70. Untuk brake belakang pula dia pakai single disc, ada ABS juga dan juga brake caliper 1 piston. Untuk suspension belakang pula dia menggunakan dual shock absorber, siap dengan subtank lagi, dan absorber ni adjustable untuk preload. Lepas tu kalau untuk skuter macam biasalah, dia menggunakan CVT transmission. So ni dia punya bahagian CVT. Jadi kalau nak tukar roller, belting, puli apa semua dekat sini. Dan ni pula dia punya air filter. Untuk air filter dia ni dia menggunakan teknologi AWAS, iaitu Advanced Water and Air Separation System. Motor ni dia ada 2 space compartment, belah kiri satu, belah kanan satu.
Okay, kita try buka belah kiri dulu. Okay, belah kiri dia punya ruangan agak dalam lah. Okay, nampak? Memang dalam. So, memang tak ada masalah. Okay, belah kanan pula. Belah kanan ni dia sempit sikit. Tapi saya try letak saya punya phone Samsung S24. Okay, boleh masuk tanpa sebarang masalah. Walaupun dia sempit sikit, tapi still orang kata cukup dalam. Dan belah kanan ni dia juga dilengkapi dengan dual USB charging port, iaitu USB Type A dan juga USB Type C. Ok, sekarang saya akan tunjukkan kat hampa macam mana cara untuk kita buka dia punya fuel tank ni. First sekali hampa tekan button keyless ni. Ok, pusing ke kanan satu step. Lepas tu tekan je button fuel ni. Nampak? Dia akan buka dengan sendiri. Fuel tank dia ni berkapasiti 12.5 liter. Ok, kita tutup balik. Seterusnya kita akan tengok dia punya seat pula. Kita usah sikit seat dia. Okey, usah sikit. Seat dia pun memang nampak selesa. Cukup besar, cukup luas. Okey. Dari segi kelembutan span pun boleh tahan juga. Okey, dia agak tebal dan lembut. Boleh tahan juga. Pilion. Okey, pilion pun sama. Okay, cukup tebal dan lembut. Cuma saya pasal sini dia macam ada satu shape nampak tu. Dia macam timbul sikit. Ni memang lembut span dia. Tapi dia macam ada satu shape yang timbul ni. Saya pun tak pastilah apa function dia. Mungkin ni kot bila hampa bawa laju kan, bila hampa brake ke apa, dia nak menghalang pilion daripada ke depan ke apa, saya tak pasti lah. Tapi sini memang ada macam timbul sikit. Okay, cara nak buka seat dia sama juga. Bila macam ni dia dah ada. Hampa tadi kan dah pusing satu step ke kanan kan. So hampa cuma perlu tekan je button ni dan tekan button seat. Okey, seat pun dah boleh buka. Alright. Jadi, cara untuk buka seat ni total semua ada 3 cara lah. First kali hampa boleh guna button dekat bahagian keyless tu. Yang kedua hampa boleh pakai remote. Dan yang ketiga, hampa boleh menggunakan kunci dan buka secara manual lah dekat sini. Okey, macam saya tunjuk tadi lah. Okey, jadi macam inilah rupa di bawah seat dia. Kita tengok sikit. Okey, macam inilah rupa di bawah seat dia. Dan ni dia punya under seat compartment lah. Jadi bila hampa beli motor ni macam biasa, first kali hampa akan dapat ni free service coupon. Lepas tu user manual. Kita letak sini dulu. Dan hampa juga akan dapat tools. Okey. Letak sini juga. So macam inilah rupa dia punya under seat compartment. Okay. Dia nak kata besar sangat pun tak, kecil sangat pun tak, just nice. Jadi sekarang ni tak cakap banyak, jom kita try masukkan helmet tengok. Kita tutup seat, kita tengok muat ke tak muat. A few moments later. Okay guys, macam boleh nampak saya dah masukkan sebuah helmet open face kat sini, jenama KHI. Okay, so jom kita try tutup tengok muat ke tak muat. Oh, okey, muat nampaknya. Tapi secara jujurnya, kalau kata helmet full face, saya rasa tak muat lah. Open face ni pun dia macam cun-cun je. Full face saya rasa tak muat. Tapi walau macam mana pun, kalau hampa ada helmet full face, nanti hampa boleh try sendiri, okey. Ni footrest untuk rider, okey. Dia dah main siap-siap dengan anti-slip punya pelapik ni, pelapik getah ni. So bila hampa letak kaki memang dia lebih grip lah. Jadi hampa ada dua option, sama ada hampa nak letak kaki macam ni pun boleh, ataupun hampa boleh letak kaki macam ni. Cumanya nak tahu selesa ke tak selesa, dalam video test ride nanti kita akan test. Ni pula footrest untuk pilion ataupun penumpang belakang. Kalau hampa nak guna, hampa tarik je macam ni. Okey, material dia besi, terasa agak solid juga. Dan dia dah macam gerigi lah dekat atas ni. So hampa boleh pijak kat sini lah. Tapi kalau kata hampa naik single ke apa, masa tak perlu, hampa lipat je. Motor ni berat dia 164 kg. Dia punya seat height pula adalah 780 mm. Macam saya dengan ketinggian 164 cm, bila saya naik motor ni memang terasa agak tinggi sikit. Kaki pun kena ginjak sikit. Tapi overall masih sampai dan masih boleh handle motor ni dengan baik. Dia punya wheelbase pula adalah 1360 mm. Motor ni didatangkan dengan 3 pilihan warna, iaitu warna silver, grey dan juga warna hitam. Harga motor ni bermula dari RM13,988, tak termasuk road tax, tak termasuk insurans.
Manakala untuk ATX 250 yang biasa tu pula, harga dia murah RM1,000, iaitu RM12,988. Tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. Okey, so apakah perbezaan antara ATX 250 yang biasa tu dengan ATX 250X yang ni? First kali kita tengok dia punya fork. Okey, macam boleh nampak untuk ATX 250X dia pakai upside down fork lah, okey, USD fork. Tapi untuk ATX 250 yang biasa tu dia cuma pakai telescopic fork sahaja. Okey, yang kedua pula adalah dia punya rim. Macam boleh nampak sekarang ni ATX 250X dia pakai rim jenis spoke, okay, ataupun rim jejari, ataupun rim jenis lidi macam ni. Tapi ATX 250 yang biasa tu dia cuma pakai dia pakai sport rim lah, okay, dia pakai sport rim alloy macam motor-motor lain lah. Yang ketiga adalah dekat bahagian ni, okay. Kalau untuk ATX 250X ni dia dah didatangkan siap-siap dengan top rack dan juga top box. Sepatutnya hampa akan dapat kotak sekali tau. Hampa akan dapat top box jenama YH Pro yang berkapasiti 45 liter. Okay, memang besar lah, memang puas hati lah. Cumanya kotak tu, dia punya top box tu stok tak sampai lagi. Dianggarkan lebih kurang dalam bulan 4 macam tu lah mungkin akan sampai. So that's why lah hampa tak nampak lah dekat sini. Tapi kalau untuk ATX 250 yang biasa tu, dia hampa tak dapat lah, top rack ni tak dapat. Hampa akan dapat grab handle yang macam biasa tu lah, ataupun besi carrier yang untuk pegang kiri kanan tu je. Kepada orang-orang Penang dan yang berdekatan, kalau hampa nak beli motor ataupun nak survey motor, nak main cuci mata tengok-tengok dulu pun boleh, tak ada masalah. Hampa bolehlah datang ke Taikon Motor HQ Georgetown dekat Jalan Datuk Keramat. Kedai dia memang besar, ada aircon apa semua, servis dia pun memang tip top. Staff dia memang semua friendly, dan yang paling penting, harga dia insya-Allah berpatutan. Okay guys, so rasanya sampai sini ya video kita pada hari ini. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.